Assalamualaikum, selamat pagi buat rakan-rakan JKPS. Sekarang kita dekat skrin portal MQF 2.0 2024 yang kita bincangkan sepanjang minggu ni. Okey, jadi saya kongsikan perkembangan terkini 69 program pasca siswazah yang kita pantau dalam portal ni. Setakat ni kesemuanya yang kita pantau adalah di bawah struktur penyelidikan. Untuk kerja khusus kita dah ada bengkel di bawah Comel sebelum ni. Untuk mod campuran akan menyusul rapat lah selepas kita selesai untuk struktur penyelidikan ni. Jadi daripada 69 program kita dapati Iseri, FBIM, FBK dan Fakulti Farmasi dah lengkap. Okey, diikuti Fakulti Perubatan, FPP dah lengkap dan FSK dan FUHA dah lengkap. Semalam Rabu saya telah dihubungi oleh tim dari FIK dan FKI. Kat sini kita tengok masih kosong FIK dan FKI disebabkan oleh masalah login. Okey. Untuk makluman ahli JKPS semua, sebelum ni untuk setiap fakulti kita bagi tiga login untuk Timbalan Dekan Akademik, Penyelaras Siswazah dan PIC, staf pelaksana di fakulti lah. Okey, jadi ni adalah senarai yang terkini yang boleh akses. Kalau nak minta akses lagi, contohnya macam FKI semalam tambah lagi tambah 3 lagi penyelaras program akademik, boleh maklumkanlah pada saya. Okey, ni kita tengok dekat FSSG masih default 3, FBIM, FPP masih yang default lah. Kita ada Timbalan Dekan Akademik, Penyelaras Siswazah dan PIC. FIK ada tambah semalam. Dr. Wan Suryani ada hubungi untuk kita tambah penyelaras program akademik untuk sains komputer. Dan FKI semalam juga kita tambah 3, Dr. Ibtisam, Dr. Wan Marfazila dan Dr. Nur Hafizi. Ketiga-tiganya adalah penyelaras program akademik. Okey, jadi inilah sekarang ni yang terkini. Senarai yang kita tunjuk ni, ini adalah senarai yang boleh akses dalam portal kita lah, portal untuk MQF2. Okey. Okey, jadi yang ni yang terkini lah untuk perkembangan setakat ni. Perkembangan program yang telah memasukkan PLO, PEO, MQF domain dan taksonomi. Okey. Jadi kalau kita kita pergi dekat program workspace ni, okey, kita nampaklah untuk doktor-doktor masing-masing hanya nampak program doktorat, kedoktoran dan sarjana bawah fakulti masing-masing saja. Yang saya kongsi ni adalah view admin lah. Jadi doktor-doktor memang akan nampak yang fakulti doktor, fakulti dan institut doktor masing-masing lah. Okey. So kita tekan satu program, kita ambil ni Doktor Falsafah Sains Alam Sekitar. Okey. Jadi skrinnya adalah macam ni lah. Okey. Kita akan nampak kita punya kod MQA-FA. Okey. Dan kod program lah. Okey. Dan pastikan doktor-doktor semua dah masukkan. Untuk peringkat pertama ni kita pantau status memasukkan PEO. Okey, yang kita nampak sini. Okey, PLO. Okey, di mana setiap PLO akan duduk di bawah PEO masing-masing. Okey, MQF domain. Okey, untuk PLO masing-masing dan taksonomi. Tu je yang kita minta setakat minggu ni. Kalau doktor-doktor semua dah lengkapkan masuk semua ni, maksudnya dah mencapai lah seperti yang kita pantau tadi. Dekat overview tadi kan, yang kita pantau status program tadi cukup masuk PEO, PLO, MQF domain
dan taksonomi, maka telah lengkaplah. Dah lengkap checkpoint untuk minggu ni. Okey. Sebab checkpoint pertama kita adalah untuk memasukkan maklumat je, simple je. Okey. Kemudian doktor pergi dekat sebelah tadi adalah maklumat program kan. Kita pergi dekat pemetaan, jadi doktor boleh tengok. Okey. PEO masing-masing. Okey. Sorry, maafkan saya. Yang ni adalah PLO 1. PLO 1 duduk dekat MQF berapa, yang ni yang kita masukkan dalam maklumat program tadilah. Okey. Berdasarkan daripada pemetaan comel, PPS bantu untuk teras flex. Okey. Jadi daripada pemetaan kita ada untuk teras flex 1, kita ada MQF 1 dengan MQF 4A. Okey. Yang tu adalah teras flex 1, teras flex 2, MQF 2. Okey, kita tengok ada tak yang okey, teras flex 2 adalah MQF 2, MQF 3A, 3D dan 3E. Okey, tu akan TF2. Tapi doktor semua jangan risau pasal pemetaan ni. Okey, selesaikan checkpoint 1 je tadi. Masukkan PEO, PLO. Pemetaan ni dibuat secara automatik berdasarkan kaedah comel lah. Okey, so dengan ini kalau doktor lengkap dah PLO ni, maka akan terpeta lah secara automatik semua teras flag sampai teras flag 4 lah. Kalau kita tengok dekat bawah ni, okay, kita scroll semua, nampak semua teras flag telah dipetakan. Okay. Dalam minggu ni berakhir 23 Julai hari ni, hari Khamis. Okay. Kita berharap agar semua fakulti dan institut selesai checkpoint 1 lah, masukkan PEO dan PLO. Maka minggu depan, minggu bermula 26 Julai hari Ahad, kita akan masuk pada checkpoint 2 lah. Maka selesai checkpoint 2 ni, selesailah kita punya kaedah MQF 2 2024 ni, pemetaan lengkap, iaitu okey, teras flex macam yang doktor tengok tadi. Okey. Kemudian dekat sini kita nampak kan SDG dengan SC kan. Okey. Untuk SDG sekurang-kurangnya 3 SDG dipetakan. 3, okey, untuk sepanjang program ni, dan menerapkan ke semua 3 kategori kompetensi SC. 3 ni lah. Ways of thinking, ways of practicing, way of being. Okey, yang ni minggu depan. Okey. Mohon bantuan doktor-doktor semua lengkapkan dulu. Okey. PEO, PLO, MQF domain dan taksonomi ya. Untuk FIK, FKI, separuh jalan untuk FRIT, separuh jalan FSSG dan juga Inspire. Okey, kita harap hari ni boleh siap 23 Julai untuk semua ni. Sikit je, tinggal masuk PEO dengan PLO je. Okey. Supaya minggu depan kita bergerak sama-sama untuk checkpoint 2 bahagian pemetaan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.